patutlah urusan pusaka tak jalan-jalan. Ini dia 5 punca utama kenapa waris tersangkut nak uruskan pusaka. Saya bukan tak nak uruskan, tapi saya tak tahu arwah ayah ada aset apa. Hutang dia pun saya tak tahu. Walaupun saya ni suri rumah, saya mana ada masa nak uruskan semua hal pusaka tu. Tak sempat ni. Uish, mahalnya nak uruskan pusaka. Mana kami ada duit? Aset yang lain pun dah beku lah. Nak kena pergi mana ni? Pejabat pusaka kat mana? Ke kena cari peguam? Macam mana ni? Saya tak tahu nak buat apa ni. Pak Ngah tahu ayah kamu ada minta Pak Ngah jadi pentadbir. Tapi Pak Ngah kamu pun dah meninggal juga. Wah. Ada punca adalah solusi. Dan solusi yang terbaik adalah dengan membuat perancangan harta dari sekarang. Boleh tanya kami dan perancang harta pusaka Islam bertauliah di As-Salihin Trustee.